Hello. Hello, Assalamualaikum. Kau dengar suara saya, bagi emoji sikit. Dengar ke suara saya? Alright. Okay, good. Dua orang dengar. Okay, sekejap. Okay, sebelum tu boleh saya tahu, tolong jawab pool sikit. Saya nak tahu dekat sekolah awak ada bab berapa? Tolong jawab sekejap pool Latest syllabus. Okay. Yang 1, 2, 3 ni bab 1, 2, 3, 4, 5. Alright, tolong jawab pool sekejap. You guys bab berapa dah? Latest syllabus kat sekolah? Okay. Lagi 2 orang? Lagi seorang. Siapa tolong jawab sikit. Okay. So, boleh saya tahu siapa bab 1 kat tangan sikit? Siapa bab 1? Baru bab 1? Oh, baru bab 1. Siapa bab 2? Boleh saya tahu? Bab 2 siapa? Sekejap. Ligation, bab 2. Okay, good. Bab 3 siapa? Bab 3? Okay, bab 5 Tina. Betul, bab 5. Alright, good. Okay, so awak dah tahu ke bila exam, tolong buat chatting sikit kan? Awak tahu ke exam apa orang kata tu? Mid year bila? Exam pertengahan. Tolong chat sikit. Saya nak tahu bulan exam awak bila dan masuk bab berapa. Sebab saya akan stop dulu bab silibus tingkatan 5 ni. Saya takut masuk sampai bab 7 ke. Tapi biasanya masuk sampai bab 5 je. Untuk pertengahan. Nanti trial baru masuk semua. Tak tahu lagi ke? Siapa belum tahu dia punya pertengahan bila? Pertengahan exam bila? Bagi emoji sikit. Ke semua belum tahu dia punya mid year bila? Mid year exam. Ujian pertengahan tahun. Hello? Cuba bagi emoji sikit kalau tak tahu lagi. Kalau dah tahu tolong bagi. Kita dah tahu semua? Guys. Saya 14 Mei. Okay, 14 Mei. Yang lain? So Mei. So kita ada dalam sebulan lagi. Yang lain? Ligation. Sorry cikgu, saya dah bab 5. Oh, awak dah bab 5. Siapa lagi? Lupa. Ni Kai Sarah. Bulan berapa? Tahu tak? Kai, are you there? Tak tahu cikgu, tak bagi tahu lagi. Okay, good. Okay. Next, saya nak tanya Tina. Tina, cikgu awak ada bagi tahu tak masuk sampai bab berapa untuk tingkatan 5? Tina, I ask Tina. Tina tahu tak? Hingga bab 5, yes. Biasanya sampai bab 5. So saya dah habis bab 5 lah minggu depan ni, hari ni bulan ni kelas ni, hari ni last kan. Bulan depan kita akan masuk bab tingkatan 5, tingkatan 4 lah. Okay, jom. Alright. Jom kita recap balik sebab minggu lepas, tak apa saya share je markah untuk quiz minggu lepas. Share sikit. Okay, so markah untuk hari tu Tina nanti jawab Tina tak jawab lagi. Markah untuk hari tu average
sebelum ni 76, 87, 82. Nampak yang ni menurun lah. Okay, so mungkin untuk Amjad dan Aimi. Untuk Amjad, Aimi tak ada ini kan. Untuk Amjad dan Aimi fokus lebih sikit untuk bab 4 Ni kuis bab 4. Okay, jom saya nak recap bab 4 sebab saya risau macam apa ni, Amjad kurang faham kan. Okay, so jom kita tolong Amjad malam ni sama-sama. Alright, so saya share dulu. So semua print yang saya bagi minggu lepas punya apa orang kata tu, minggu lepas punya latihan. Okay, wait a minute. Okay, present something else. Okay, jom bersambung. Okay, dengar betul-betul. The rest, dengar betul-betul. Saya nak recap ni untuk bab 4 sebab maybe. Okay. So, Amjad, dengar betul-betul Okay. Dekat kebiasaannya, soalan dekat perniagaan, dia tak sesusah perlu kata tu tak sesusah account. Dia kebiasaannya soalan paling famous adalah ditanya untung kasar. Macam mana nak dapat untung kasar? Untung kasar ada dua cara nak kira. Yang pertama adalah jualan tolak kos jualan. Jualan ni macam mana dapat jualan pula? Jualan ni. Jualan tolak dengan pulangan jualan. Okey. Awak akan dapat jualan bersih kalau awak nampak sini. Okey, awak akan dapat jualan bersih. So jualan awak letaklah sini berapa, and then tolak pulangan jualan ada berapa. So awak akan dapat jualan bersih. Itulah dikatakan jualan tadi ni. Okey, kos jualan yang panjang. Antara semua ni adalah kos jualan je yang paling panjang. Sebab apa? Dia bermula dengan inventory. Ni kos jualan Dia bermula dengan inventory awal. Yang ni awak kena hafal inventory awal. Lepas tu belian. Inventory awal ni awak letak sini lah. So untuk dapatkan kos jualan, dia punya formula adalah semua ni. Okey, jualan yang pertama, and then awak kena cari dulu belian bersih. Nak dapat belian bersih macam mana? Belian tolak pulangan belian. Sini belian tolak pulangan belian, awak akan dapat belian bersih. And then tambah pula dengan Audi. Audi tu apa? Audi ni short form for angkutan masuk, upah atas belian, insurans atas belian dan juga duty import. So tambah semua tu awak akan dapat kos barang untuk dijual. Okey. Lepas tu awak tambah dengan awak dapat kos barang untuk dijual. So formula tanya macam mana nak dapatkan kos barang untuk dijual? Belian, tolak pulangan belian, tambah dengan Audi. Okey, tolak dengan inventory akhir. Awak akan dapat kos barang untuk dijual. So bila awak dapat kos barang untuk dijual, tambah semua ni, inventory awal, tambah kos barang untuk dijual, tolak inventory akhir, ni inventory akhir inventory akhir, awak akan dapat kos jualan. So macam mana dapat untung kasar pula? Untung kasar simple je. Kan awak dapat jualan tadi kan, ni jualan ni atas tadi. Tolaklah dengan untung, tolak dengan kos jualan, awak akan dapat untung kasar. So itu cara pertama untuk dapatkan untung kasar. Tetapi kebiasaannya soalan senang je dia bagi terus dah jualan berapa, kos jualan berapa. So awak tolaklah sini. Jualan berapa? Okey, jualan berapa? Kos jualan berapa? Okey. Next, untung bersih. Untung bersih bila dibagi untung kasar, awak tambah dengan jumlah hasil yang dapat duit. Hasilnya adalah dapat duit. Tolak dengan belanja, keluar duit. Belanja. So total hasil akan dapat sini, total belanja akan dapat sini. Hasil tambah tolak belanja sama dengan untung bersih. Dia tak nampak macam ni sebab apa? Awak tak buat latihan lagi kan. So saya nak awak hafal dulu Yading, Amjad especially, okay? Next, awak akan ada kunci kira-kira, okay? Kunci kira-kira. Kunci kira-kira ni terbahagi kepada yang pertama asset, yang kedua equity dan yang ketiga liability. Tiga benda ni yang paling utama. And then asset pula terbahagi kepada dua pula. Bukan semasa dengan semasa.
Bukan semasa ni macam mana? Bukan semasa ni adalah aset lebih dari 1 tahun. Aset semasa adalah aset yang cair. Yang mudah cair lah, yang mudah cair. Kurang dari 1 tahun. Okay. So, kenapa saya kata kurang dari setahun, lebih daripada setahun? Kenderaan, perabot tu kan semua boleh guna lebih daripada setahun. Contoh, stok akhir ni. Stok akhir ni apa? Barang yang awak nak jual tu kan. Ni aset semasa. Barang yang awak nak jual tu mungkin cepat rosak ke ataupun expired date ke kan. Awak jual santan. So, santan maybe dia punya 6 bulan je. Tak boleh pakai lebih daripada setahun pun. Okay. Tetapi kalau awak jual kereta, stok dia akan jadi boleh jualan dalam masa setahun kan. Itu adalah aset semasa jugalah. Okay. Next adalah penghutang. Kenapa penghutang ni sebagai aset semasa? Sebab penghutang ni adalah kita akan dapat duit. Orang hutang dengan kita itu adalah aset semasa. Duit juga. Walaupun dia tak dapat lagi tapi kita akan dapat duit. And then tunai of course lah duit juga. Senang cair So next equity pemilik. Equity pemilik ni awak ingat macam ni je. Equity pemilik ni macam mana? Equity pemilik ni adalah equity pemilik ni adalah hutang syarikat kepada pemilik. Okey, contoh modal awal ni macam mana? Duit, apa-apa duit yang dimasukkan dalam syarikat. Ya, tambah dengan untung bersih. Untung bersih mana kita dapat untung bersih ni? Untung bersih ni kita dapat dari penyata pendapatan tadi. Ni, penyata pendapatan ni, untung bersih ni masuk dekat nanti awak akan kena buat juga kan gaji khusus awak tu. Masuk dekat untung bersih. Sini, copy paste sahaja. Okay, so tolak ambilan. Ambilan ni apa? Duit yang diambil oleh pemilik. Duit diambil oleh pemilik. Tak kisahlah duit ke, stok ke, apa-apa ke, dan diambil oleh pemilik. Keyword dia ada pemilik. Next, yang ketiga, kita ada liability. Liability pula terbagi kepada dua juga. Bukan semasa, liability semasa. Okay, liability bukan semasa, liability semasa. Liability ni awak tahu hutang. Tapi hutang liability bukan semasa ni adalah hutang yang kita kena bayar lambat lagi, lebih daripada setahun. Maybe 13 bulan ke, maybe lagi 5 tahun ke. Tapi liability semasa ni kita kena bayar dalam masa kurang daripada 1 tahun. Sama je. Okay, itu liability. Hutang. Itu liability. So kena hafal tak? Yes, kena hafal. Aset bukan semasa, contoh dia apa? Perabot. So liability kena hafal tak? Kena hafal. Ada, kalau liability bukan semasa, contoh pinjaman bank, overdraft bank. Kalau liability semasa, pemiutang lah. Ataupun akaun belum bayar. Alright, dengar ni. Yang sini awak kena hafal yang ni. Untuk dapatkan modal akhir. Modal awal tambah untung bersih, tolak ambilan, tambah dapat modal akhir. Okay, so itu adalah PKK dengan penyata pendapatan. Nanti kita buat latihan kertas 2, awak nampak nanti. So ini adalah aliran tunai. Aliran tunai ni kita buat yang kira-kira, teori kita akan buat kemudian. Okay, dengar. Ni aliran tunai, ini saya fokus pada Amjad. Amjad dengar baki awal. Baki BB ni adalah baki awal. Okey, baki awal. Baki awal tu macam mana? Duit yang awak nampak. Okey, contoh awak tengok dalam wallet awak kan, ada wallet. Yang tu, dalam wallet awak tu ada duit. Okey, ada duit dalam wallet tu. So bila ada wallet dan duit tu, itulah baki awak kata ada RM1 dalam tu. Ada RM1. So RM1 ni lah baki awal awak. And then awak kena tambah penerimaan. Penerimaan ni apa? Contoh mak awak bagi belanja sekolah. Okay, masuklah belanja sekolah kat sini. Apa lagi awak dapat? Okay, hadiah cemerlang contoh. Hadiah cemerlangan. Okay, so dapat duit. Ini tunai saja, tak boleh. Bila awak tak dapat telefon, awak tulis telefon sini. Tak boleh. Sebab apa? Ini adalah tunai sahaja. Penyertaan aliran tunai ni mestilah berkaitan dengan tunai sahaja. Dia tak boleh dengan benda lain. Okay, lepas tu awak beli pula. Awak pergi koperasi, beli ayam contoh. Tolaklah tulis ayam. So awak beli apa lagi? Awak beli pensel. Tulislah pensel. Okay, so jumlah penerimaan awak, jumlah pembayaran awak kena tulis. Tambah je semua ni. Tambah je penerimaan dapat kat sini. Tambah pembayaran dapat sini. Okay, so bila awak nak kira lebihan atau kurangnya macam mana? Awak dapat dengan awak bayar, awak kena tolak dua tu. Awak akan dapat amount sini. And then baki akhir pula macam mana nak dapat? Baki akhir ni nak dapat dia adalah baki awal tambah dengan lebihan
Kasih tu lebihan. Tambah dengan lebihan, awak akan dapat baki akhir. So baki akhir ni pergi mana? Baki akhir ni akan jadi baki awal bulan seterusnya. Ini adalah duit awal awak pada akhir bulan. So step yang sama juga. Boleh ke Amjad? Amjad boleh ke? Kalau boleh bagi emoji sikit sebelum kita buat latihan. Amjad? Amjad boleh saya tahu awak dah print ke awak tengok dalam apa nota ni? Awak ada print tak? Gadget. Phone ke ataupun tab yang awak dapat tu ke? Okay. Alright. So semua ada latihan ni. Kalau ada angkat tangan. Saya bagi kat grup WhatsApp. Okay. Ada. Saya ada. Tina, Yasmin and Amjad. Kalau tak ada tolong download dulu dekat dekat WhatsApp. Okay, yang teori ni saya tak jawab lagi Saya jawab yang kira-kira terlebih dahulu. Okay, so tolong jawab apa orang kata tu? Sekejap. Ikatan 5 bab 4. So tolong jawab pool. And then tengok nota ni. So tolong jawab pool. Ligation dah boleh turunkan tangan. Okay, thank you. Alright, so tolong jawab C1. Apakah jawapannya dekat pool? Okay, C1. Sekejap. Okay. Okay. So dengar betul-betul tengok ni saya nak buat apa. Soalan pertama dia tanya untung kasar. So formula untung kasar boleh buat berapa tadi? Sekejap. Okay. So untung kasar formula dia apa? Formula dia adalah sama dengan jualan tolak kos jualan. Okay, so awak ingat ni, okay, inilah formula dia. Tapi ada tak dia bagi jualan? Jualan bersih ada tak dia bagi kos jualan? Okay, kos jualan ada. Tapi jualan dia tak bagi. Dia bagi jualan tapi dia bagi pulangan jualan tak? So kena buat apa? Sebab ni adalah jualan bersih Jualan bersih. So kita kena buat apa dulu dengan yang ni? Tengok formula tadi. Hamjad tengok formula tadi untuk dapatkan jualan macam mana jualan bersih? Okay, untuk dapatkan jualan bersih macam mana formula dia? Jualan tolak pulangan jualan dulu. Okay, tolak pulangan jualan dulu. So dekat sini, macam mana nak buat? Alright, seorang dah dapat jawapan. So sekarang jualan dia berapa? Amjad, jualan dia adalah 300,500. So tolak dulu dengan pulangan jualan. Dia ada pulangan jualan tak? 1,500, yes. Alright, lepas tu tolak dengan kos jualan. Dia bagi kos jualan tak? Ada. 238,000. So dapat berapa? Tolong kira. 3 orang sudah menjawab. Tu untung kasar Jualan mesti kena dapatkan jualan bersih. Ingat yang tu, jualan bersih. 3 orang dah jawab, saya perlukan 2 lagi jawapan, tolong kira. Kalau tak faham, tanya. Empat orang dah jawab. Sekejap Seorang lagi.
Boleh saya tahu siapa belum jawab? Angkat tangan. Siapa yang belum jawab? Kita ada Amjad dah jawab ke? Amjad dah jawab ke? Dah, okay. Alright, good. So itu Amjad, awak kena ingat cara dapat untung kasar, jualan tolak kos jualan. Okay, ada dekat nota saya tu. Jualan tolak kos jualan yang ni. Tapi ingat, yang ni buat catatan sikit dekat nota awak. Ini adalah jualan bersih. Okay, jualan bersih Alright, good. So next, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. So kira untung bersih. Untung bersih formula dia apa? Untung bersih formula dia untung kasar. Okay, tengok nota. Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Tambah hasil tolak belanja. Okay, so dekat sini ada tak? Jom kita cari dulu. Sewa. Sewa tak kata sewa diterima atau sewa dibayar. Kita assume itu kita bayar sewa lah. So ini belanja. Okay, belanja. Insurans kita bayar juga, belanja juga. Faedah atas simpanan apa? Faedah atas simpanan. Ini simpanan tau. Kita simpan duit. Maksudnya dapat faedah lah. Ini adalah hasil. Gaji adalah belanja. Kita bayar gaji kepada pekerja adalah belanja. Komisen diterima. Apa-apa yang kita terima adalah hasil. So sekarang ini, tolong jawab pun. Kira dulu untuk kasar kita dah dapat tadi. 238, 61 ribu kan. Untuk kasar kita dapat ada 61,000 tambah hasil. Tolak belanja. Okey? Cari hasil awak, cari belanja awak. Tolak semua hasil, tolak semua belanja. Okey? So nombor C2 berapa jawapannya tolong kira. Alright, dah dapat belum jawapannya? Okay, saya tunggu 5 orang jawab baru saya boleh. Alright. So orang sudah jawab. 2 orang sudah jawab. 3 orang sudah jawab. 3 orang jawab betul lah. Dua orang lagi belum jawab. Take your time. Seorang lagi. Kalau tak faham boleh tanya. Seorang lagi. Jangan congok, jangan tu tekan calculator supaya tak ada mistake. Siapa belum jawab? Okay, good. Okay, so hasil tambah belanja. Dia akan jadi susah bila awak tak tahu. Okay, sewa ni belanja ke hasil? Insurans ni belanja ke hasil? Yang tu awak kena banyak main soalan. Awak kena banyak buat soalan baru awak boleh tahu itu hasil atau belanja. Tapi secara generalnya, apa-apa yang perlu bayar itulah hasil belanja. Apa-apa yang awak terima itu adalah belanja. Okay? Tapi ada orang tanya, gaji ni cikgu, gaji ni kita terima kan? Awak, sekarang kita buat perniagaan, business. Kita kena side on business. Kita kena buat account ni, kita kena kira pendapatan untung ni adalah untung untuk business, bukan untung untuk awak pekerja. Business. So kalau business, siapa yang bayar gaji? Business lah. Kalau bayar gaji, tolak. Okay, tolak. Sebab apa? Kita buat business. Business yang bayar gaji, okay? Alright, soalan seterusnya.
hitung modal akhir. Hitung modal akhir. So macam mana nak kira hitung modal akhir ni? Pergi dekat nota, cari modal akhir. Cari modal akhir. Mana modal akhir awak? Okay, cari modal akhir. Mana modal akhir? Nah, ni modal akhir. Cari modal akhir. Jumpa tak modal akhir? This one. Nah, ni modal akhir. So formula dia apa? Ni lah atas ni. Modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Okay, boleh ingat? Modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Kena hafal. So tulis dulu formula. Sama dengan modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. So ada tak modal awal? Ada ni. Ada tak untung bersih? Ada. Ada tak ambilan? Ada. So tolong kira dapat berapa jawapannya dan then jawab full. Soalan berapa? 2P. Okay. So jawapan dia adalah, tolong jawab. Alright, 2 orang dah jawab dengan tepat, betul. Saya perlukan 5 jawapan malam ni. Malam ni kita tak ada berapa orang. Sarah dengan Aimi. Sarah dengan Aimi je kot. Sarah dengan Aimi je. 4 orang, seorang lagi. Take your time. Fahamkan dulu. So modal awal berapa? 120,000 tambah 90,000 tolak 4,000 dapat. Alright, thank you, semua betul So next question. Okay, tolong tengok nota. Okay, soalan dia adalah dia suruh buat RSTU. Apa RSTU? Okay, apa dia punya tajuk ataupun dia punya detail? Okay, tolong jawab. Okay, untuk R dulu. R dulu. Okay, R dulu. So untuk R apa jawapannya? Untuk R, yang mana satu jawapannya? Tengok nota tengok nota. 2 orang jawab tepat betul dah. Yang tu saya yakin dia ambil account. Lagi 2 orang. Apakah jawapan R? Mana R? Ni R. Tengok nota jangan tak tengok nota. Tengok nota. Seorang lagi. Ni nota, tengok kat sini. Sorry, ditanya PKK kan kat sini. Asset semua kat sinilah. Okay, asset semua ni. So, yang tadi tu dekat mana? R tu apa? Seorang lagi. R tu apa? Tengok nota, jangan tak tengok nota, jangan teka. Tengok nota dulu. Kalau tak tahu tanya Dia bagi kenderaan, kelengkapan peralatan. So maksudnya apa ni? Adakah modal awal ke atas tu?
Adakah untung bersih kat atas tu ada reliability? Okay, good. Thank you. Semua betul. Alright, boleh dapat So, S pula. Tolong jawab S. S tu apa? S, apakah S? Sekejap. Modal awal. Iklan. Kan? So, masuk. Okay, S apa? Tengok nota juga. S tu apa? S. Alright, good. 3 orang ni saya yakin lah ber-account. Lagi, okay, good. Modal awal, pandai. Tolak kalau dekat equity, tolak kena tolak apa? Tolong jawab. T tu apa? Okay. Okay, tolong jawab. T tu apa? Kena tolak dengan apa? T? Tengok nota. Alright. Oh, laju. 4 orang. Lagi seorang. T tu apa? Sebelum modal akhir. Good. Ini adalah ambilan. And the last one. The last one. Alright, U ni apa? Kalau tengok nota. U ni apa? Tapi dalam exam awak kena ingat kena hafal sebab apa? Awak kena tulis by right, by tangan. Bukannya awak pilih jawapan macam kertas satu ni. Okay, 4 orang jawab betul. Seorang lagi. Okay, good. U ni adalah liability, bukan semasa. Okay. Assets bukan semasa. And then ini adalah modal awal. Alright, good. Next. Apa pula? Okay, penyata aliran tunai pula. Okay, penyata aliran tunai pula. Okay. So, penyata aliran tunai. Cuba awak tengok dia buat ni. So, ini baki awal. Baki awal kan? Baki awal dia bagi. So, macam mana dapat jumlah penerimaan ni? Macam mana dapat jumlah penerimaan ni? Jumlah penerimaan tu dapat dari total penerimaan lah 100 tambah 50,000. Macam mana dapat 120,000 ni? Total ni lah, total pembayaran. Tapi dia buat A. Maksudnya awak tahulah kena buat apa kan, something untuk dapatkan A ni kan. Saya pasti awak tahu. Okay, B ni pula dapat macam mana? Baki BB tambah dengan lebihan, dapatlah B. C ni dapat dari mana? Saya dah bagi tahu tadi, C dapat dari mana? Dari bawah ke atas, baki akhir akan jadi baki awal. Baki akhir akan jadi baki awal. Okay. And then lebihan ni saya bagi tahu dapat macam mana. Okay. So, sekarang saya nak you guys, okay, hari ni saya dah tak nak buat pool. Saya nak sorang-sorang. Okay. Saya bermula dengan, ready saya bermula dengan Yasmin. Tolong cari amount gaji. Kalau tak tahu tanya macam mana nak cari amount gaji. Tolong bagi chat, buat tulis chat je berapa jawapan dia. Okay, tulis kat chat jawapan dia. Yang pertama saya nak Yasmin. Okay, kita tunggu sama-sama jawapan Yasmin. RM20,000 A kan? Alright, good. Tepuk tangan semua untuk Yasmin. Congrats, betul, RM20,000. Macam mana dapat RM20,000? Awak RM120,000 ni tolak dengan yang atas ni kan? Tolak, dapatlah yang A balance ni.
Kalau tambah 20,000 semua ni awak dapatlah 120,000. Okay, next. Nama seterusnya yang beruntung. Linkation. Tolong cari amount B. Tolong cari amount B. Letak dekat chat amount B. Amount B berapa? Linkation. Amount B berapa? Kalau tak tahu boleh tanya. 110,000. Alright. Macam mana awak dapat ligation? Check sikit ataupun nak buka mic pun boleh. Macam dapat 110,000? Awak tambah sekejap. 150 tolak 120 tambah 30 ke? Oh, awak tambah 30 tambah 120 tambah 50 eh. Okey, salah. Okay, dengar ligation. Okay, sama-sama belajar. Macam mana nak dapat baki akhir ni? Baki akhir ni dapat baki awal tambah lebihan. Tu je. Dapat berapa? Baki awal tambah lebihan. 80,000. Good. Okay. Belajar sesuatu. Baki akhir ni dapat adalah baki awal tambah dengan lebihan atau kurangan dapat baki akhir. Alright. Good. Thank you. Next. Saya nak Tina. C. Berapakah jawapannya? Effortless je ni Tina. Tak perlu kira pun. Berapakah jawapan C Tina? C. Jawapannya apa? Tina? Tina? Tina, Tina. Oh, Tina, Tina. Tina, are you there? Dah sihat ke Tina? Tina Karen? Tina Karen? Calling for Tina? Tina ada ke? Tina kalau ada angkat tangan sikit ataupun emoji sikit. Tina? Oh Tina ada. So Tina tahu tak berapa C? Kalau tak tahu boleh cakap je tak tahu. Nanti saya bagi tahu. Baki awal. C ni kat mana ni C? Sini C. RM80,000 Gus. Berapa RM80,000 Tina? Sebab kita copy paste sahaja dari baki akhir. Okay, kita copy paste sahaja dari baki akhir Nampak tak? 115 ni sama juga macam kat atas ni. Dia copy paste je. Dia bawa ke depan. Baki akhir akan jadi baki awal. Okay, faham ke? Kalau faham bagi emoji sikit semua. Kalau faham bagi emoji sikit semua. Okay, Amjad. Okay, okay. Kai okay, Tina okay. Yasmin and siapa? Seorang lagi? Ligation. Okay, thank you. Next, D. Saya nak Amjad. D. Berapakah amount dia Amjad? Amjad, tolong kira. Amjad, tolong letak dalam chat berapakah amount D. Kita belajar sama-sama. 35,000. Okey, macam mana awak dapat? Macam mana dapat 35,000? Apa tolak apa ataupun apa tambah apa ataupun apa tolak apa tambah apa? Okey, lamanya Amjad cek. Macam mana dapat 35,000? Megat Amjad. Alright, good. 115,000 100 um,
115,000 tolak 80,000. Okey. Jawapan awak betul. Boleh? Boleh, betul. Betul, betul. Tapi sebenarnya yang tu awak guna cara lain. Cara yang sebenar Amjad adalah untuk dapat lebihan kurangan ni. Okey. Menarik? Betul cara Amjad tu. Tapi cara yang betul kalau awak buat aliran tunai ni, cara yang betul dia adalah jumlah penerimaan tolak pembayaran. Ni yang tepat lagi Amjad. Sebab mungkin dia tak bagi baki akhir. Maybe tak bagi baki awal. Okay? Tapi dia bagi penerimaan dan pembayaran. So awak kena tolak dua tu. 140 tolak 105. Ni lagi tepat Amjad. Boleh ke Amjad? And the rest faham ke? Kalau faham bagi emoji sikit. Untuk dapat lebihan atau kurangan. Okay? Untuk dapat lebihan atau kurangan, awak kena total. Saya nak cakap apa ni? Total penerimaan kena tolak dengan total pembayaran. Okay, total penerimaan kena tolak total pembayaran and then awak akan dapat 115,000. Faham Okay, saya assume faham. Alright, the last one, E. E. Saya nak Kai. Berapakah amount E, Kai? RM110,000. Macam mana dapat RM110,000, Kai? Macam mana dapat RM110,000? Tengok betul-betul, kita nak pembayaran sahaja. Kita nak pembayaran sahaja. Mana pembayaran? Ni je pembayaran. Okay, kira balik. Itu ke 110,000? Kira balik kan? How much you get? Awak tertinggal something kot tadi. Sini je. Total. Dapat berapa? 130,000. Good. 130,000. Okay, bagi tepukan kepada semua orang. Tahniah. F ni. Bagi HB. Samalah macam nak kira bagi HB. Baki BB kena tambah dengan lebihan. Tapi lebihan ni negatif. Jadi 115 tolaklah dengan 30. Sebab duit keluar banyak kan. 115 tolak 30 awak akan dapat sin F adalah 85,000. Okay, 85,000. Ni 85,000. Okay, faham ke? Guys, kalau faham saya nak emoji gelap. Kalau faham saya nak emoji gelap. Okay. Tina, Yasmin, okay, good. Alright, thank you. So ini adalah aliran tunai. Ini adalah aliran tunai. Ini adalah aliran tunai. Alright, so next. Next, kira-kira lagi. Ini adalah nisbah. Yang ni kita nak kira formula pula. Okay, soalan yang pertama. Kirakan 4% nisbah untung syarikat Indah Berhad. Okay. Tidak. Peratusan nisbah untung Peratusan nisbah untung. Kita ada berapa nisbah untung? Kita ada berapa peratusan nisbah untung? Okay, kirakan 4% nisbah untung. Okay, so formula tengok dekat sini. Nisbah keuntungan. Ni soalan famous ni, nisbah keuntungan. Alright, so ada 4. Peratusan margin untung bersih, peratusan margin, untung kasar, untung bersih, tokokan dan juga pulangan atas modal. So kita tengok dulu apa yang ada. Okay, jualan dibagi lah. Okay, bagi. Untung bersih dibagi. Modal awal dibagi. Dan semua ni dibagilah. So,
Okay. So sekarang ni awak boleh pilih je mana-mana sebenarnya. Alright. Tapi untuk soalan ni saya nak sebab ada perbandingan macam ni, kita kena ambil dua sahaja. Iaitu pulangan. Sebab dia suruh perbandingan kan. Kalau ada perbandingan ingat awak kena kira dua je. Margin untung bersih satu. Satu lagi adalah pulangan atas modal. Okay. So kena ingat formula tak? Yes, kena ingatlah formula. Margin ni apa saya kata? Represent of jualan. Jualan bersih. Okay. Untung bersih lah. Untung lagi bagus dari jualan kan. So untung duduk kat atas. Untung bersih berapa? 16.9. Untung, jualan bersih berapa duduk kat bawah? 30.46. Darab 100. Yang ni untuk tahun 2019. Okay, so saya macam biasa, saya nak seorang-seorang kat malam ni. Saya nak yang kita balik pada asal balik. Saya nak Yasmin ke awal tadi? Ya, Yasmin. Tolong kirakan saya margin untung bersih untuk tahun 2019. Yasmin, tolong kirakan untuk saya margin untung bersih tahun 2019. 55.48. Okey, 55.48. Cuba kira balik poin 48 poin berapa? 16.9 bahagi 30.46. Okay, good. 48. Okay, betul. Okay, good. So, nanti awak kena buat cara jawab. Okay, saya ajar terus jawab. Saya jawab dia macam ni. So, soalan tadi. Apa soalan tadi? B1. B1. Tahun 2019. Sekejap. Pilih yang besar dulu. Margin untung bersih. Sama dengan. Tulis dulu formula saya jawab dia. Kita buat 2019 dulu 2019. Formula dia adalah untung bersih bahagi jualan bersih. Mana saya ambil ni? Saya dah ingat tapi awak kena tengok ni lah. Tengok nota awak Tengok nota awak peratusan margin untung bersih tu. Darab 100. Darab 100. So Yasmin buat tadi untung bersih 16.9. Untung kasar jualan bersih adalah 30.46. Darab 100. So akan dapat 55.48%. Alright, B2. B2 tolong kira untuk tahun 2020. Mana? Tolong kira untuk tahun 2020. Saya nak ligation. Tahun 2020 berapa dapat? Berapa dapat peratus dia? Ligation. Untung bersih bahagi jualan bersih. Semua tu boleh tengok nota, no problem. Ligation. How much the price? Alright, good. Awak dapat 57.5%. Pandai. So 2020 sama dengan 57.57%. So mana lagi bagus? Tahun 2020 lah lagi bagus. Sebab apa? Lagi tinggi dia punya margin untung bersih. Alright, next. B2 pula. B2 adalah pulangan atas modal. So formula pulangan atas modal apa? Untung bersih bahagi modal awal.
Okey, bahagi modal awal. So mana modal awal dia? Ni. So saya nak nama seterusnya adalah Tina, tolong kira pulangan atas modal untuk tahun 2019. Tina tolong kira. Ada soalan tak? Okey, sini. Kita tunggu Tina. Berapakah pulangan atas modal untuk tahun 2019? Senyumanku menjadi pahala untuk. We wait for Tina Karen. Tina. Mohon ridhonya bahagia sampai syurganya. Tentu kita. Tina Karen, are you there? Ada ke? Kalau ada bagi emoji sikit. Okay, ada. Okay, tengah kira lagi ada kan? Yakin sikit. Berapa? Hitung bersih dia berapa kat situ? 16.9 2019 kan? Modal awal dia berapa? 36.46. So dapat berapa? Kekejaran dalam fikiran. 46.35, good. 46.35%. Jangan lupa tulis persen Alright, nombor 20, tahun 2020 saya nak Amjad tolong kira. Berapakah dia punya pulangan atas modal? Aku tak dapat. Amjad tolong kira. $52.58 kot Cuba kira balik. Ada perpuluhan berapa? 2020, 20.6. Alright, 52.57. Okey, betul. Okey. 39.34, 20.68. Alright, good. Thank you Amjad. Awak akan dapat 52.57%. So mana lagi bagus? Tahun 2022 bagi lagi bagus. Okay? Tahun 2022 lagi bagus. Alright, thank you everyone. Betul. Alright. So berdasarkan analisis nisbah tersebut, jelaskan kedudukan analisis nisbah untung tersebut. So saya nak cakap, nak jawab macam mana? Ni berapa markah? 4 markah. So at least you need to have at least 4 mark. Alright. So awak cakap lah untuk tahun, okay. Awak copy macam ni je. Senang je, awak banding je. Okay. Nisbah untung, markah yang pertama meningkat dari
Berapa tadi kita dapat untung bersih? 55.48. Sorry, 55 ke? Okey, betul. 55.48% kepada 57.57%. 57.57%. And then dari tahun untuk tahun markah pertama okey, tahun ke ni markah pertama. Maksudnya kenapa ini sebab untung dia bersih? Maksudnya belanja pengurusan. Ini kerana ni markah kedua bagi reason. Ini kerana pengurusan operasi semakin bagus. Semakin baik, okey. Okey, lepas tu boleh pula cakap okey, jawab tu pada tahun awak boleh cakap yang juga jualan dia tu. Pada tahun okey, ini soal standard punya jawapan Ini adalah standard jawapan. Awak boleh hafal je. Okey. Pulangan untuk accounting pun awak boleh apply pulangan atas modal tahun 2020 adalah lebih baik. Okey, ataupun meningkatlah, kita ambil meningkat. 20 meningkat dari berapa kita kira pulangan atas modal daripada 46.35% dari 46.35% ke 52.57%. 52.57% untuk tahun 2019. So maksudnya setiap ni boleh hafal juga setiap RM RM1 modal setiap RM RM1 modal awal akan memberi keuntungan sebanyak berapa persen tadi? Sebanyak 52.
52.57 sen. Okay? Ni adalah skema dia. Mana saya ambil 52.57 ni, saya ambil dari peratus. RM1 ni adalah skema dia. Alright. So 4 markah cukup lah. Okay. Banyak lagi markah sebenarnya awak nak ambil. Boleh explain 2019. Awak boleh, setiap tu awak boleh explain 2019. Okay. Ni 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah. So kalau awak nak pecahkan lagi untuk tahun 2019, setiap RM1 pada tahun setiap RM1 modal pada tahun 2019 akan memberi keuntungan sebanyak berapa 2019 punya? 46.35 sen. Okay? So boleh juga cakap so last kali awak kata pencapaian untuk tahun 2020 adalah lebih baik berbanding tahun 2019. Boleh ke? Faham ke kat sini? Kalau faham bagi emoji sikit. Siap. Kalau faham bagi emoji sikit. Kalau tak bagi emoji maksudnya saya tak awak tak faham lah. Okay, lagi Kisha faham, Yasmin faham. Tina, Amjad, Kai faham? Alright, good. The last one, nisbah kecekapan pula. Disuruh kira nisbah kecekapan. Okay, yang ni saya nak tanya Uzma pula. Saya nak tanya Kai. Kai, tolong kirakan nisbah kecekapan untuk okay, sebelum tu saya nak tanya nisbah Kai, ada berapa nisbah kecekapan Kai? Jawab dulu. Buka mic boleh tak Kai? Time aku je buka mic. Boleh ke Kai buka mic? Kemalu. Malulah. Okay. Maybe malu kot. Okay, Kai, tolong bagi tahu saya kita ada berapa nisbah kecekapan? Okay, tak apa. Okay, ada berapa nisbah kecekapan kita ada? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke? Ada 2. Apakah 2 tu? PG? Okay, saya bagi hint lah. PGS dengan? Alright, pusing ganti asset. Okay, good. So, PGS pusing ganti stok. Pusing ganti stok, apa formula dia? Inventory purata. Kos jualan bahagi inventory purata kan? So, tolong kirakan untuk saya, Kai, PGS untuk syarikat Aidin dan Mikael. Dapat berapa? Dapat berapa kali? Dia dah bagi inventory purata. Formula purata, okay, kita tak ambil point, kita ambil tepat je. 4 kali tulis, 4 kali. Kita tak ambil perpuluhan untuk ni. Alright, untuk syarikat Mikael. Empat, okay. So disebabkan sama, 4 kali juga.
Tapi disebabkan ada 4.4 kita kena buat jugalah. Okay, sorry kalau soalan satu, kalau tak ada tu, kebiasaannya dia tak boleh buat tak boleh buat point macam ni. Dia kena nombor bulat. Sebab apa? Kita tak adalah. Macam mana saya nak cakap? 4.4 kali tu dia macam orang bahagi belah dua macam tu lah. Okay. So 4.44 dengan 4 kali kan. So kita dapat syarikat Aiden lagi banyak daripada syarikat Mikael. Alright, next dia suruh cari pusing ganti aset. Pusing ganti aset pula. Yang ni saya nak Amjad. Amjad tolong saya. Apakah formula pusing ganti aset? Boleh bagi tahu saya formula pusing ganti aset apa? Tengok nota. Amjad tolong saya untuk bagi pusing ganti aset. Jumpa ke pusing ganti aset formulanya? Jumlah bersih bahagi jumlah aset. Okay, tengok dulu. Bukan jumlah jualan. Jualan Amjad, jualan bersih bahagi jumlah aset Jualan bersih bagi jumlah aset. Okey, cuba kita tengok kat sini. Ada tak dia bagi jualan? Tak ada kan? Ada tak dia bagi jumlah aset? Dia bagi, tapi aset semasa saja. Dia tak bagi jumlah jualan kan? So tak perlu buat. Okey, pusing hati aset tak perlu buat. So 4 markah tu kat mana? Awak dapat kat sini. Sini 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah Tu markahnya. Alright. So tentukan syarikat manakah yang paling cekap. Okey, macam mana nak jawab kalau pusing ganti stok ni? Dia ada pusing ganti stok, pusing ganti inventory sama je. Macam mana kita nak kira, kita nak explain pusing ganti stok ni? Satu, kita kena compare mana lagi tinggi. Okey. Yang kedua, awak kena bagi tahu siapa tinggi dan siapa bagus. Okey, sorry. Siapa yang bagus? Okay, and then awak kena bagi reason. Sebab. So sebab dia ada dua. Antaranya adalah jualan laris dan juga kos simpanan. Mana lagi tinggi atau mana lagi rendah. So dekat sini nombor 1 ni yang mana lagi tinggi? Aiden lagi tinggi kan. So Aiden lagi bagus lah. Lagi bagus. Ni markah kedua lah. Lagi bagus. So markah pertama pusing ganti stok bagi Aiden adalah sebanyak 4.44, manakala syarikat Mikael adalah 4 kali. Syarikat Aiden syarikat Aiden adalah lagi cekap dalam pengurusan stok. Okey, situ saya markah kedua, pengurusan stok. Ustaz cakap, ini menunjukkan syarikat Aiden menjual stok dia atau membuat jualan lagi banyak ataupun lagi tinggi berbanding syarikat Mikael. Okey, lepas tu kos simpanan stok oleh syarikat syarikat Aiden adalah lebih rendah berbanding kos simpanan syarikat Mikael. Okey? Itu cara nak jawab untuk pusing ganti stok Itu cara nak jawab untuk pusing ganti stok. Awak kena ada 3 benda. Compare mana lagi tinggi, siapa bagus dan sebab dia apa. Alright? Boleh? Next, kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu nisbah semasa. Alright, hitung nisbah semasa bagi kedua-dua syarikat. Okey, yang ini saya nak Yasmin lah. Boleh Yasmin? Yasmin angkat tangan dulu. Tangan dulu. Okay, good. Yasmin, saya jangan turun tangan, angkat je tangan.
Jasmine, saya nak tanya formula nisbah semasa apa? Tolong check sikit. Nisbah semasa, formula nisbah semasa apa? Alright, good. Asset duduk atas kan sebab dia baik. Asset, liability. Semasa lah dua-dua. So kalau kita kena label dulu dekat sini, tunai ni apa? Obviously lah ni asset. Penghutang ni apa? Kita terima duit. Asset. Stock of course lah asset. Pemihutang adalah liability semasa. So liability lah. So sekarang ini totalkan asset untuk 1000. Berapa asset dia, berapa liability dia, dan juta berapa asset dia, liability dia. Okay, saya nak jawapan untuk kedua-duanya. Tolong Yasmin, tolong kira untuk saya. Berapa ribu, berapa untuk ribu, berapa untuk juta. Syarikat ribu dan syarikat juta. Okay. So kita kena tambah semua ni untuk aset ribu, aset juta. Ni liability ribu, liability juta. Okay. Saya nak jawapan je, tak perlu bagi aset berapa, tak perlu bagi. Saya nak jawapan je berapa. Ribu 0.8 ribu. Cuba awak ambil aset duduk atas ke liability duduk atas tu? Aset duduk atas ke liability duduk atas? Aset bahagi aset awak dapat apa? Aset dapat 16,000, betul tak? Okay. Alright, good. Okay, good. So jawapan ni salah sikit. Okay, thank you. Betul. Berapa tadi? 10 campur 5 campur 1 bagi 20. Yes, 0.8. Good. 0.8 untuk juta. Awak dapat berapa? $1.3 juta. Bukan 1.3 juta Dia adalah 1.3. Okay, sorry. Sorry Yasmin. Sorry, nama syarikat kan, nama syarikat. Sorry. Cikgu ni. Bukan saya kata juta lah. Saya kata syarikat juta. Okay, 1.33. Alright, good. Thank you Yasmin. Thank you. Okay, so jangan lupa untuk nisbah semasa awak kena buat nisbah. 1, 1. Okay, dia kena ada nisbah macam tu. 1, 1. Nisbah 1, nisbah 1. Jangan tinggalkan benda tu. Sebab apa? Ini mewakili liability, ini mewakili asset. Okay. So asset kena always lagi tinggi. So macam mana jelaskan kedudukan? Okay, macam mana ayat special dia? Okay. So yang pertama kita compare dulu. Syarikat ribu mempunyai nisbah semasa lebih baik berbanding syarikat bukanlah syarikat ribu, syarikat juta lebih baik berbanding syarikat ribu kerana nisbah semasa lebih tinggi, iaitu 1.33 berbanding 0.80 nisbah 1.
Okay, situ settle ayat pertama. Ayat yang kedua, yang ni klise juga. Ayat yang awak boleh copy paste ke. Setiap RM RM1 liability semasa juta okay. Semasa syarikat juta mempunyai RM RM1.33 untuk menjelaskan liability semasa, ataupun boleh buat hutang jangka pendek. Sebab semasa kan jangka pendek lah. Alright, yang ketiga pula buatlah yang ni juta. Lepas tu pergi pula kepada ribu pula. Setiap copy paste je lah. Saya tak larat nak salin balik. Okay, sekejap Copy. Kan best kan macam exam lah ni. Exam macam ni. Copy paste je. Padam je apa yang kita tak nak. Okay. RM 0.8 ni ribu. Okay, macam tu je. Ni markah yang kedua lah. Okay, ayat depan tu skema. Ayat belakang pun skema. Tukar syarikat dengan amount sahaja. Yang keempat, awak boleh letak nombor 4 syarikat. Yang mana lagi bagus tu awak letaklah syarikat juta. Boleh. Yasmin ada soalan ke? Yasmin ada soalan ke? Kalau ada soalan bagi tahu cikgu. Yang lepas untuk tu yang mana satu yang lepas untuk nombor berapa? Nombor berapa ligation? Yang nombor 2. Setiap RM RM1 liability semasa, syarikat juta mempunyai 1.33. Oh, untuk untuk menjelaskan. Menjekelkan lah kan. Menjelaskan. Okay. So syarikat juta boleh meyakinkan pelabur atau pembekal atau institusi kewangan untuk memberi modal atau pinjaman. Okay, itu saja untuk nisbah semasa. So paling famous adalah nisbah semasa, nisbah keperuntukan pun famous, dan pusing ganti stok pun famous. So awak kena hafal cara nak jawab soal jawab ni untuk kertas 2 lah. So kebiasaannya masuklah tingkatan 5 untuk mid year ni akan masuk exam. Hello, sorry. Internet lately tak berapa okey lah. Okay, so macam tadi, kau dah siap salin bagi emoji sikit? Siapa yang dah siap? Okay, Tina dah, Engagement dah, Yasmin dah.
Kai dengan Yoyo, Kai dengan Amjad. Dah siap salin ke? Kalau dah siap salin bagi emoji sikit. Kai dengan Amjad. Alright, Kai dah siap. Amjad, are you done? Alright, good. So, okay, so bulan depan saya akan buat pre-mid test. Okay, pre-mid test. Maybe hari terakhir bulan 4 tu. Semua bab 1 sampai semua bab 5. Please study. Study betul-betul. So saya akan buat bersesuaian dengan 1.5 jam punya kelas lah. Okay. So akan masuk semua bab 1 sampai bab 5 tingkatan 5 dan bab 1 sampai bab 4 tingkatan 4, semua bab tingkatan 4 dan 5 bab tingkatan 5. Tolong study dari sekarang. I will test you on all topics. Ingat balik sumber fizikal macam mana, ingat balik sumber manusia macam mana, keyword-keyword untuk sumber manusia macam mana, motivasi, latihan, ganjaran, cuti kan, apa semua tu. Okay, reward. Lepas tu sumber fizikal pula macam mana, kita nak kawal dia macam mana, kita nak secure dia macam mana sumber fizikal. Kalau sumber teknologi pula macam mana, apa contoh sumber teknologi, apa itu pattern, apa itu music tu dikategorikan sebagai apa. Okay, and then awak kena tahulah pembiayaan, sumber pembiayaan, kerajaan dengan sumber luaran atau sumber dalaman. Sumber dalaman keuntungan dan juga modal adalah modal di sendiri lah, and then ataupun adik-beradik keluarga. And then kita ada sumber luaran daripada bank, ada 7 tu ada 7 tu. PMS POPs. Okay, PMS POPs. Apa contohnya? Pajakan, modal awal, apa lagi? Sewa beli, pemfakturan. Okay, hafal balik, baca balik. And then kita ada juga daripada kerajaan 5 tu. GCG, MARA, Tekun, PALS, MOSTI. Hafal balik MOSTI. Anda apa? Baca balik. Baca buku teks untuk penerangan lanjut. Okay, lepas tu bab ni bab penyata kewangan. Bab penyata kewangan ni pula semua akan masuklah. Penyata aliran tunai macam mana, penyata pendapatan macam mana, kunci kira-kira macam mana nak dapat modal akhir, aset semasa tu apa, aset bekas semasa tu apa, margin untung bersih macam mana nak kira, tokokan macam mana nak kira. Okay, nisbah keberuntungan ada berapa, nisbah kecairan ada berapa, nisbah kecekapan ada berapa. You need to study all. Okay, buat latihan banyak-banyak. Buat latihan yang saya bagi tu, walaupun awak dah buat, padam balik, buat balik. Kalau nak jawab kuis balik, bagi tahu, saya akan buka balik untuk kuis. Okay? Kalau nak try soalan-soalan trial, bagi tahu. Alright, so untuk minggu hadapan saya akan masuk tingkatan, kita ada lagi lah. Sekejap okay, sekejap. Okay. Saya ingat dah habis, banyak lagi kan. Okay, tak apa. Yang kita belum kira, kita ambil dulu. Nisbah semasa dia kita dah kira. Okay, contoh ni kan. Ni tak perlu kira pun. Nisbah semasa kan. Apa formula dia? Aset semasa bahagi liability semasa. Mana ambil aset semasa? Ni aset semasa. Dia dah bagi total tak? Tak. Ya, dia dah bagi total. Ni. So ini adalah aset semasa. So bahagi liability semasa ada tak? Ni 34,000. Jadi 150 bahagi 34 lah awak akan dapat aset nisbah semasa. Okay. So dekat sini, perniagaan manakah menunjukkan prestasi yang lebih baik dengan menggunakan analisis nisbah asas. So nisbah asas awak boleh ambil apa? Awak tengok dia bagi apa? Dia bagi aset semasa, dia bagi liability semasa. Okay, boleh ambil nisbah semasa. Apa lagi dia bagi? Dia bagi kos jualan, dia bagi untung bersih. So awak, dia bagi jualan bersih tak? Dia tak bagi jualan bersih, dia bagi jualan kos jualan sahaja. Dan dia bagi modal awal. So tu awak boleh buat pulangan atas modal. Ada bagi stok purata, bagi kos jualan, ini adalah PGS pusing ganti, stok awak boleh kira. Okay, so cukup 3 ni, setiap 3 ni 2 markah. Okay, 2 markah. Next, saya nak buat yang ni dulu sebelum kita habis. This one is last untuk malam ni. Okay, kira dan jelaskan peratusan untung tokokan. Tokokan formula dia macam mana?
tokohkan formulir dia macam mana. Ingatkan. Kan K tu apa? Kasar. Kasar of course lah untung kasar. Ko tu apa? Kos jualan. Kos jualan apa lah di bawah? Bahagi darab 100. So dia bagi tak untung kasar? Yes, dia bagi. Kos jualan dia bagi tak? Dia bagi juga. So senanglah. 140 bahagi 560 darab 100. Okay. So awak akan dapat 100. Alright. 140 bahagi 560. Alright, good. Awak akan dapat 25%. Good, Yasmin. Awak akan dapat 25%. Okay. Walaupun dia bagi tokohkan, nama lain dia apa? Margin untung. Bukan. Nama lain dia adalah peratusan untung kasar atas kos jualan. Nama lain dia. Yang tu senang. Kalau dia bagi kos tokohkan, awak kena ingat macam tu. Core dengan K. Kasar kos jualan. Okay. So dapat 25%. Suruh jelaskan. Jelaskan macam mana? Tenang je. Setiap RM, kita guna yang sama je. Setiap RM RM1 kos jualan akan memberi keuntungan sebanyak 25 sen keuntungan. Okey, akan memberi 25 sen keuntungan. Ni soalan nombor 7. Okey. So yang tu tadi setiap ringgit kos jualan akan memberi keuntungan ataupun akan memberi keuntungan kasar sebanyak 25% atau 25 sen. Okey, lagi tinggi tokohkan, lagi tinggilah harga jualan. Okey, lagi tinggi harga jualan. Alright, lagi tinggi tokohkan maksudnya hal lagi tinggilah. Okey, tak apalah, kita salin sama-sama. Ni jawapan dia, skema dia kena macam ni untuk tokohkan. Okey. Yang pertama, awak dah dapat 2 markah dekat sini kan. Lagi 2 markah tu. Markah yang pertama adalah harga jualan. Okey. Barang niaga diperoleh dengan menambahkan 25% pada kosnya. Ini jawapan skema. Awak kena hafal. Yang kedua skema dia, peratusan untung tokohkan, okey, yang tinggi menunjukkan harga jualan yang dikenakan adalah lebih tinggilah. Okey, tolong hafal yang ni. Okey, kalau salin bagi emoji. Dah siap salin bagi emoji. Yang tinggi tinggi. Kalau dah siap salin bagi emoji. Siapa?
Jap, sorry aduh. Okey, semua dah siap salin ke? Kau dah siap salin tadi, angkat tangan. Okey. Okey, dah siap salin. Alright, so kalau dah siap salin, nanti tengok recording. Alright. So untuk minggu hadapan, please download, saya akan bagi juga, please download untuk tingkatan 4 punya syllabus slide. Okay, ada dekat Google Classroom. Okay, cuba tengok kat Google Classroom. Ada. Okay, tengok kat Classwork. Kita punya, you can. Okay, so pergi dekat awal sekali, tingkatan 1 ni, ada bab 1. Okay, siapa yang nak tengok buku teks, ada buku teks juga dalam ni. Tak perlu print pun sebab banyak sangat. So kita akan belajar balik tingkatan 4 punya syllabus start minggu depan. So ini nota saya, please baca dulu sebelum masuk kelas. Okay, ada banyak ni, 41 slide. Okay, so mungkin ambil masa 2 kelas kot. Alright, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry dan selamat malam. Sorry ambil masa sampai 10.35, okay? Bye-bye. Welcome. Sama-sama legation.